Assalamualaikum, selamat datang ke channel Alif Po. Hari ni Alif ada dekat Jalan Bendahara, dalam Bandar Melaka ni. Katanya ada apa, kedai untuk sarapan lah kat belakang Madam King katanya. Tanpa melengahkan masa, jom kita terjah. Oh, kena masuk lorong lah. Madam King kat sana, masuk lorong lah sini. Alamak, tak ada ke? Okay, kita try jalan lah. Ada guys. Ada tersorok di belakang guys. Kita try lorong je guys. Nasi lemak ni. Ini yang berpusing ni. Air panas pakai arang je guys. Hari nak try nasi lemak. Tadi ada abang ni, dia cakap ini sedap ni, so kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia memang rasa santan cukup lah. Rasa juga ada rasa mani-mani pedas lah. Itu rasa nasi lemak lama kan. Tengok simple lah. Nasi lemak Pengkalan Rama RM1.50. Nasi lemak Kampung Motin. Itu Kampung Motin. Try nasi lemak Pengkalan Rama, sedap. Dia ada abang tu recommend. Abang ni masih lah. Ok guys, tadi nak masuk bungkusan yang kedua. Kalau Alif tambah tu, maksudnya sedap lah Pastikan nasi lemak Pengkalan Rama. Sedap lah guys. Okay. Nasi dia pun banyak, tak pedas sangat, dah sesuai untuk kanak-kanak lah. Masalah dia pedas-pedas manis. Telur dia macam ni je kan. So ni je, RM1.50. Cukup rasa. Dia punya ikan bilis pun tak masin sangat. Sampai sini saja balik. Jangan lupa komen, like dan share dan subscribe. Terima kasih.